Nak panggil apa, panggil lah. Tapi saya tengok masih ada lagi yang, apa ni, siapa bagi dia siapa bagi dia gelaran tak, benda-benda macam gini, game-game macam gini, kenapa ambil pot lah? Kau nak panggil Gomor ke, kau nak panggil ke, kau nak panggil kau ke, nak panggil Mawas ke, kau punya pasal lah. Saya tak kisah pun. Tak ada satu kewajipan pun. Dengan nak kena panggil tak ada lah. Mana ada? Ramai je kawan-kawan panggil Gomor lah, apa semualah, Adri lah, apa semualah. Biasalah tu. Ini pasal pun jadi isu. Bodoh. Betul tak? Siapa bagi dia siapa bagi gelaran dia Sebab hati dah hitam tau. Benda remeh pun jadi isu besar. Inilah. Betul, setuju tak? Benda remeh je pun. Sekejap, share tu Share guys, share. Setoyol dah clear kan sebenarnya. Toyol ni saya dah block awal-awal sebenarnya. Tadi ambil masa kejap tadi, saya block awal-awal siap-siap. Terima kasih Zul, anak puasa dah hantar dah. Okey, kejap nak share. Share dulu So guys, perjuangannya belum selesai. Win the war, not the battle. Okey. Okey, saya sambung balik Sambung balik. Pegawai polis yang dipinjamkan ni. So, pegawai polis yang dipinjamkan ni, dia berpangkat, waktu dia dipinjamkan berpangkat DSP lah, sekarang dah superintendent. So, baru saya tahu. Sebelum ni saya pernah tahulah, bahawa memang ada pegawai polis dipinjamkan ke MCMC, ke SPR, kan? Tetapi timeline tu, faham Pegawai tu bagi tahu dia dipinjamkan sejak daripada 2023. Guys, lepas pilihan raya 6 negeri tu, yang kita menang banyak lah. Yang UMNO kena talkin, PH guyuk, PKR guyuk tu. Selepas daripada itu, polis dipinjamkan ke MCMC. Sehingga 2025. Kau nampak tak ni? Lepas Fahmi koyak dengan tu lah. Yang ni koyak tu. Korang ni video ni, aku simpan video ni. Dia koyak tu. Ni video pilihan raya ni. PRN 6 negeri tu. Ni. Kalau kita buat live ni, antara yang paling terasa ni adalah wala on. Saya perhatikan, tuan-tuan puan-puan, malam ni saya nak bagi tahu. Bila kita tengok dalam TikTok, kalau Papa Gomo ke Sanusi ke ada view berpuluh ribu ni, siapa-siapa nak belajar duit memang boleh dapat. Mereka menipu dengan view mereka. Jangan risau, jangan takut. Kepada calon-calon, bila anda buat TikTok live, biarlah berapa ramai pun, sekurang-kurangnya kita tidak menipu dengan membeli views kita. Jadi jangan risau bab yang tu. Fahmi. Sebab itulah korek-korek cium. So, 2023 tu guys, oleh kerana PRN 6 negeri tu kan kita tapau. Betul tak? Betul. Yalah, walaupun kita tak dapat semua, tetapi kan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Selangor hampir-hampir, kan kita tapau banyak. Betul tak? So, dia koyak. So, dia orang buat satu panggil untuk pinjam. Daripada polis,
pinjam ke MCMC. Kau tengok tu musibat dia orang. Untuk kes jenayah apa? Come on. Untuk kes jenayah apa ni? Scammer? Bukan. So, dia orang dipinjamkan untuk apa? Untuk bantu MCMC pergi tahan rakyat yang kritik kerajaan Madanon. Kritik PMX kau tu. Kau tengok tu guys. Punyalah bangsat dia orang ni. Tak bangsat ke saya tanya korang tu? Dah lah polis tak cukup. Polis tak cukup guys. Pegawai anggota ni tak cukup. Dia boleh minta untuk bantu MCMC. Sebab apa? Gini. MCMC ni acah-acah power je. Dia bukan ada kuasa pun nak ambil handphone orang. Sebab tu dia perlukan polis. Nampak tak? Untuk ambil handphone kita ni, buat rampasan, buat penggeledahan ini, MCMC tak boleh buat. Polis boleh buat. Itu kuasa polis. Jadi oleh kerana ni, nak bagi tekanan kat rakyat, berapa ramai dah kena ni? Lupa ke? Siasat ambil handphone. Siasat ambil handphone. Jadi dia perlukan bantuan polis. So itulah polis dipinjamkan ke MCMC. Nampak tak? Saya tanya dengan korang. Dia buat ni untuk jenayah ke ataupun untuk sabotan rakyat? Menyekat kebebasan rakyat, menakut-nakutkan rakyat. Ni salah guna kuasa guys. Takkan kau tak nampak? Geng-geng sumut. Ni zalim lah ni gila. Beritahu tak zalim ke? Tak ada otak fikir. Ni. Brain. So, pegawai polis tu bagi tahu dipinjamkan. Untuk rampas phone. Rafiq ni. Tuan Rafiq ni. Dia buat study kan. Jadi, kes ini berkaitan dengan berita palsu lah. So, Rafiq tunjukkan waran geledah. Dalam waran geledah tu, arahan untuk geledah sekarang bukan geledah rumah lah. Maksudnya ambil handphone lah. Kenapa nak kena rampas handphone? Jadi dalam waran tu, kau tahu dia tulis apa? Bukan pasal berita palsu. Waran tu, geledah kerana siasatan kerana mengeluarkan kenyataan jelek terhadap Perdana Menteri. Kau nampak tak guys? Kantoi kan, macam tu je. Tapi kesian kat polis lah. Kesian lah macam tadi berkata. Jadi saya kesian lah. Tak pasal-pasal. Yelah. Memang kata berita palsu lah. Polis digunakan pula. Sebab mengeluarkan kenyataan jelek terhadap PMX kau. Gila dia orang ni guys. Betul-betul salah guna kuasa lah. Kan? Kesian kat polis lah. Dah lah salah guna kuasa. Dipergunakan pula tu. Nampak? So, apa yang non-kunyit cakap dulu dia gunakan polis ni, betul-betul dia gunakan polis. Kau tengok. Banduan tu lupa. Polis jangan lupa tu. Pegawai polis jangan lupa. Mangkuk ni masuk penjara dulu, salah guna kuasa dengan rasuah. Sebab rasuah polis dengan menyalahgunakan kuasa ni. Arahkan polis pergi tangkap musuh politik dia tu, Umi Hafidah dulu tu. Itu masuk penjara tu dengan menoron. Sekarang dia buat balik. Kan? Inilah dia. Kepada pegawai polis, anggota polis, saya kisahlah siapa pun korang ni, pangkat besar ke pangkat kecil, tapi pangkat besar lah biasanya jadi penjilat ni. Bertaubat lah. Aku cakap dengan korang bertaubat. Jangan sokong non kunyit ni. Kau nak silap pergi mana sokong dia ni? Kau nak kata apa? Oh, ni arahan apa semua. Tak boleh. Salah-salah betul-betul lah. Kau tahu dia banduan gila. Jangan sokong. Takkan kau tak nampak salah guna kuasa ni? Cuba kau fikirkan Perdana Menteri, Presiden PKR, MCMC, bawah Kementerian Komunikasi, yang mana menteri dia PKR juga, Ketua Penerangan PKR, yang pergi cek-cek handphone orang ni lah, MCMC ni, pergi siasat sini. Polis yang digunakan untuk atas hasutan, rampas handphone rakyat oleh MCMC kerjasama semua ni lah. Menteri dia pun Poka, pun PKR. Korang nampak tak ni? Bukan zalim ke ni? Saya tanya dengan korang. Jawab. Ada 4,000 ni, ada 3,000, 2,100 kabut. Zalim ke tak zalim? Zalim lah tu. Apalah. Ni salah guna kuasa lah sayang. Takkanlah nak kata tak zalim. Zalim lah. Jadi saya harap kepada semua puak kuasa,
Tak ada kerajaan yang kekal. Jangan inai orang, jangan ambil hak orang. Kesian. Ni, besok. Ni, tadi Tuan Rafiq call saya. Besok saya ada ke mahkamah lagi. Sedih lah guys. Okey lah macam Sir ni tak apalah. Bukanlah saya cakap, okey, hantam aku. Bukan. Sir ni dah lama dalam bidang ni. Jadi Sir lawan non kunyit ni pun bukan baru. Yelah, watak penting lah. Kita watak penting lah. Takkan watak tak penting. Watak takkan lah. PMX koyak. Kan? So kalau korang nak siasat aku ke apa ke, tak apalah. Bermakna, suara aku ni besar. Pengaruh aku ni besar. Tapi janganlah inaya rakyat kepada pihak MCMC. Ya, aku faham korang ni jadi anjing kepada menteri korang. Aku faham. Tapi janganlah menginaya rakyat. Rakyat Marhain ini, dia bukan orang politik. Dia rakyat. Dia mungkin ada kesilapan, dia tersalah apa semua. Tapi kan ada budi bicara. Sejak bila pula korang tak ada budi bicara ni? Polis pun ada budi bicara. Polis pun ada budi bicara. Yes. Hakim pun ada budi bicara. Takkanlah korang, menteri korang si Fahmi ni, kau tak ada budi bicara. Ni, besok, Tuan Rafiq maklum. Saya baca kan Kesian guys. So, ada seorang perempuan ini, bukan awet cun, dia telah maklum kepada Tuan Rafiq. Dia bagi tahu dia hantar satu notis. Mahkamah Seksyen Sepang. Siti Nur Syakila binti Muhammad Azhar pertuduhan. Dituduh. Besok. Dia bagi tahu dekat Tuan Rafiq. Dia kata dia salah faham, dia dah bagi statement, telefon dia satu dah diambil. Kebayangkan guys. Handphone dah diambil. Dan dia bagi tahu. Dia bagi tahu daripada mana sumber tu apa semua. Yelah, rakyat biasa. Dia bukannya propaganda ke apa. Jujurlah rakyat. Korang ni kalau kena siasat ni, saya. Betul tak? Betul tak betul ni? Korang ni kalau kena tangkap, saya. Mesti punya. Belum picit telur lagi. Baru, awak, saya. Mengaku dah. Macam ni lah. Kalau macam Sir ni, saya jawab di mahkamah lah. Kan? Tapi rakyat biasa ni. So, dia bagi tahu. Hari ni, guys. Hari ni, mereka, MCMC, datang serah surat pertuduhan. Dan mereka cakap, kalau mengaku salah, saya kena sediakan duit denda. Tapi kalau tak mengaku salah, saya kena naik mahkamah lagi untuk bicara. Tapi saya kena ada peguam kalau saya nak. Tapi saya tetap kena sediakan duit jamin. Bang, hari ni 29 bulan. Hari ni baru kau maklum, dia akan dituduh besok di mahkamah mahkamah Sepang. Saya naik mahkamah untuk pertuduhan 34. Hari ni baru diorang hantar surat mahkamah. Saya sendiri tak tahu posting tu keluar kat tweet. Posting dia tu keluar dekat tweet. Bermakna orang lain keluarkan dekat tweet. Ni sama macam akad RSB Bank lah guys. Ingat tak akad RSB Bank? Kan dia letak dekat story WhatsApp dia, dekat story muka buku dia. Ada orang sudah ambil screenshot, sebar kan. Sepatutnya, dia private. Benda tu, patutnya nak tangkaplah yang pergi screenshot sebarkan tu. So, ni, akak ni kena ni. Ni bagi tahu. Allah, ni saya terus lembik saya tadi. Jadi saya rasa segala statement saya pun diorang dah faham. Cuma bila diorang datang dengan surat mahkamah ni, dahlah jauh. Jauh guys Sepang. Pun sejam. Saya dengan nak kena bawa anak OKU saya ke mahkamah Sepang tu jauh sangat. Sebab anak saya tu tak ada yang jaga. Tuan ada tak cara untuk saya sebab terlalu dekat tarikh ni. Dia anak OKU. Suri rumah. Saya ni suri rumah. Ada anak OKU terlantar dengan abang ipar yang OKU mental saya jaga.
Anak OKU, abang ipar mental pun dia jaga. Apa yang saya perlu buat besok? Kalau tak mengaku esok, mahkamah akan minta bayar jaminan. Lepas tu nanti kalau puan nak bicara, beritahu lah, kena ada lawyer. Bang, jangan nanya orang lah. Korang faham tak? MC. Kita ni ada otak tau tak? Akal kena ada. Melainkan kau ni betul-betul lembu, kambing, binatang tu tak apalah. Dia ada budi bicara. Tengok. Siasat. Okay. Apa pengakuan dia? Dia ni orang parti? Bukan. Orang politik? Bukan. Suri rumah. Kan ada budi bicara. Polis pun ada budi bicara. Hakim pun ada budi bicara. So nak tuduh orang, kau rasa apa seronok? Sebab menteri bagi arahan. Sebab konon sebar berita palsu. Tapi kan ada punca dia daripada mana? Ni besok ni, dia nak kena adab ni, kalau dia mengaku salah, dia nak kena bayar denda. Tak tahu berapa ribu. Kalau dia nak minta dibicarakan, dia kena bayar duit jamin. Kau bagi baru hari ni, bangsat. Kau tengok guys. Ni zalim. Sebab tu bila ada orang kata, ni mangkuk ni, aku berbulu je. Ni mangkuk ni, barua ni. Ni saya memang kagum gila lah dengan Anwar Ibrahim. Satu dunia, berapa negara yang join? 40, 50, 60, tak kisahlah berapa banyak tu. Semua menjadi Anwar Ibrahim punya geng tu. Oh, memang power lah. Memang power lah. Sila cakap. Even Donald Trump tak boleh buat benda tu. Sebab itulah korang cerita geng-geng sumuk, cerita pasal Gaza, kezaliman, penindasan. Korang munafik. Dalam negara ni sekarang ni rakyat biasa ni dizalimi ni, kau buat tak nampak. Ni akak ni. Yelah kalau dia salah, dia bagi penerangan. Budi bicara kat mana? Kau tengok guys. Saya tadi bagi tahu dekat Tuan Rafiq. Tuan Rafiq bagi tahu dia akan bantu. Dia nak bantu. Dia kata cuma nak standby duit jamin lah. Jadi, sebagi tahu dekat Tuan Rafiq, tak apa bro, kita besok ada mahkamah. Besok ada mahkamah Sepang. So besok kita cubalah, kita akan bantu dia lah. Kita akan minta dia lawan guys. Kita minta dia lawan, kita cubalah. Ni kita kena bantulah guys. Khususnya sahabat seperjuangan Timbalan Bot lah. Bantu untuk jamin dia. Sebab ni satu penginayaan. Satu kezaliman. Dan saya nak ingatkan kepada semua juga. Kalau korang pun ada lebih kurang benda sama, bukan maksudnya suruh minta dengan serah. Kau jangan, sekata sekarang ni boleh minta dengan ser. Bukan. Ini kes ni sekarang ni. Kan lepas ni sekarang, lawan je tak apa, seada. Mampus, aku pun sengsara. Kalau anda kata korang kena. Guys, lawan. Kena lawan. Faham tak? Lawan dia orang ni. Berusaha lah macam mana pun, lawan. Allah akan memudahkan, Allah akan bagi jalan. Confirm. Hadap. Sebab kita lawan pemerintah yang zalim. Ni rejim zalim ni. Sama lebih. Kau tengok kau duduk. Jangan macam kau duduk renung tengok. Sama tak macam Zionis? Sama. Akan tak nampak. Besok lah. So standby lah. Sahabat seperjuangan. Kita akan bantulah akak ni. Sedih lah. Anak OKU kot. Jahat dia orang kan. Jahat. Itulah dia. But, tak apa. Sementara mereka ada kuasa, mereka buatlah. Okey. Clear So besok, kita bantu all out. Besok saja mahkamah Sepang lah. Okey. Settle topik ni. Topik perbicaraan mahkamah hari ni. So yang ini, saya sampai pukul 12 je malam ni. Sebab letih kan nak tidur besok pergi mahkamah lagi. Ni saya akan buka cerita berkenaan dengan apa yang berlaku semalam.